Mereka bertiga buat pagi jadi ceria. Pagi on point, Pak Nil, Haiza dan Muaz di Cool FM. Ambil tahu mengenai kesihatan yang mana TB menular ya, dan Selangor mencatatkan bilangan kluster tertinggi. Selain daripada Fifi ada kongsikan kes isteri meninggal akibat TB ni, buat aku terfikir betapa istimewanya Malaysia. Kat Malaysia rawatan TB di hospital dan klinik kerajaan adalah percuma. Dan semua sedia maklum, rakyat Malaysia ada vaksin yang diambil, iaitu kita panggil BCG. Kalau anda perasan dekat bahu anda tu ya, ada tanda bulat besar tu, ada kadang-kadang yang membengkak sikit kan. Itu adalah BCG dan ini adalah suntikan mandatory. Oh, ini kalau Haiza sebut mengenai vaksin ni, ada orang yang dia allergic sikit. Tak ambil dia jadi takut, tak mau dan sebagainya. Betul. Kan? Jadi bersama dengan Dr. Nur Syirih Muhammad, pakar perubatan dalaman dan pakar respiratory KPJ Sentosa. Kalau kita dengar je TB doktor, kita akan terus fikir, ya Allah, bila bahayalah, kena kuarantin, tak boleh buat kerja. Macam mana? Adakah dia ni similar juga dengan COVID-19? Okey, kalau TB ni ramai orang stigma, betul, disebabkan kuarantin dan juga penularan lah, maksudnya berjangkit. Tapi kuarantin ni sendiri perlu hanya untuk pesakit yang ada pulmonary TB ataupun TB paru-paru sahaja. Yang TB paru-paru ni pun ada dua jenis, yang berjangkit dan juga kurang berjangkit. Yang tu kita tentukan melalui smear kalau buat pembacaan lebih lah. Tapi kuarantin hanyalah 2 minggu pertama, sebab melalui research yang sebelum ni kita tahu sekiranya pesakit telah ambil ubat untuk 2 minggu, jadi penularan tu tak berlaku. Sekiranya pesakit itu ada, kita panggil smear positif, maksudnya kita cek kahak dia ada TB, jadi dia kena kuarantin selama 2 minggu. Untuk TB-TB yang lainnya, sebab TB ni kita tahu dia boleh menjangkiti organ-organ lain. Jadi bukan di paru-paru saja. Ya, betul. Sebab itulah TB ni dikatakan penyakit yang menakutkan, sebab dia boleh menjangkiti organ lain. Otak, saraf, tulang. Saya dah jumpa banyak organ yang terlibat lah. Maksudnya boleh affect rahim, macam-macam. Jadi untuk organ-organ yang lainnya, kita tak perlu kuarantin. Tapi of course patient kena makan ubat. Dan doktor, bagaimana tiba-tiba menular pula TB ni kan? Bila kita dengar rakyat Malaysia ramai yang ambil vaksin. Betul. Bagaimana dia boleh tular? Untuk vaksin BCG ni, kita bagi dekat kanak-kanak yang baru lahir ya. Tapi dia bukanlah 100%. Kita tahu semua vaksin bukan, dia punya pencegahan bukan 100%. Tetapi close to 100%. Maksudnya masih ada beberapa percentage yang menyebabkan kita dapat TB kerana imunisasi itu sendiri, maksudnya imunisasi badan. Di Malaysia sendiri, disebabkan kita lebih terbuka ya, sekarang lebih banyak kemasukan warga asing, terutamanya yang mereka yang tak check betul-betul lah dekat negara mereka sebelum mereka datang ke sini. Dan itu yang menyebabkan penularan tu berlaku lebih cepat. Dia tak seketat dan juga tidak se-firm Malaysia lah doktor. Betul. Dekat Malaysia kita lebih strict dan lebih proper lah, maksud saya. Kalau kita tengok X-ray, even kalau X-ray tu ada sedikit je yang tak normal pun kita reject. Kita tak nak. Sebab kita takut benda tu boleh mencetus kepada yang lebih bahaya. Contohnya nanti mungkin kita akan bincangkan tentang latent TB. So untuk negara lain latent TB ni tak bahaya. So mereka lebih relax mengenai latent TB. Tapi di Malaysia kita ambil latent TB ni secara serius, sebab kita tahu latent TB ni boleh jadi aktif bila-bila masa saja. Okey, latent TB doktor. Ya, betul. Mungkin bolehlah dalam doktor sebut tu latent TB tu. Okey, latent TB ni kita kena tahu latent dan aktif TB dua-dua adalah jangkitan. Maksudnya pesakit tu dah dapat infection. Cuma bezanya adalah latent TB ni imunisasi badan kita masih terkawal, menyebabkan dia tak jadi aktif. Dia ditidurkan. Jadi kalau kita dengar perkataan latent TB ni, kita tak patut ambil mudah, sebab pesakit telah pun dijangkiti. And that's why dekat Malaysia sekarang latent TB KKM begitu aktif untuk mengesan daripada kontak saringan kontak indeks tu. Dan bila patient ada latent TB, kita rawat juga, sebab kita tak nak mereka ni jadi aktif TB. Aktif TB ni maksudnya pesakit dah ada simptom dan dah menular. Tapi kalau latent ni dia dijangkiti tapi masih tidur di dalam badan, ataupun kita panggil TB pendam. Dia tak merebak lagi. Belum lagi, betul. Tetapi ada risiko, terutamanya mereka yang ada faktor risiko lah. Contohnya yang ada kencing manis, yang merokok, yang ada kanser. Mereka ni semua boleh jadi aktif. Jadinya pentingnya kontak saring ni, dan kita move to other ones, iaitu contact tracing. Contact tracing ni kalau kita tengok dia punya fungsi ada dua. Satu, kita nak tahu siapa yang bagi dekat indeks tu tadi, dan siapa yang indeks ni telah beri kepada. Maksudnya dua, it comes both ways ya. Siapa yang bagi kat dia dan siapa yang dia dah bagi. Jadi contact tracing kat Malaysia sangat-sangat terancang daripada program KKM. Pagi on point dah cool bersama Pak Nil, Haiza dan Muaz. Cool FM.
Sekarang ni bila anda dengar mengenai TB yang menular ni, orang batuk kat sebelah je dah mula jauh dah kan. Tapi yang bagusnya kalau anda tahu anda batuk, mungkin anda tak datang kerja ya, ataupun pakai mask lah. Ya. Mungkin nampak berbeza lah sebab orang lain tak pakai. Tapi bagusnya sebab anda tak menyakiti ataupun anda tak menularkan kepada orang lain. Anda ada orang kata tanggungjawab kat situ kan. Okey, Dr. Nur Rashikin Muhammad, pakar perubatan dalaman dan pakar respiratory KPJ Sentosa Kuala Lumpur, berkongsi lagi dengan kita tentang TB ni sangat-sangat penting. Doktor, kita faham ini dah nak masuk Ramadan dan orang mesti akan berkumpul apa semua kan. Adakah ada cara yang lain juga sekiranya mereka ini nak mengelakkan daripada ada jangkitan, mungkin tidak berada di kawasan yang terlalu padat? Kalau kita tengok kluster Kota Tinggi terbaru ni kan, satu kluster ada TB aktif sebanyak 37 orang. Itu dapat daripada satu indeks iaitu guru agama yang mengaji lah. Maksudnya ada saya rasa 20 lebih orang kanak-kanak dan 8 orang dewasa. Jadinya memang kita tahu bila TB ni boleh menular dalam close space. Sebab tu kebanyakan pesakit kita tanya jugalah apa faktor risiko. Contohnya naik public transport kan. Sebab close space ni kita tahu boleh menyebabkan benda tu tersebar. Macam yang Haizi cakap tadi, batuk, bersin, bercakap, menyanyi, semua boleh. Asalkan mereka terdedah dengan udara. Sebab kita tahu TB ni adalah airborne, bawakan udara. Dia bukan mic tu sendiri. Maksudnya bila kita bercakap ni kita keluar meluahkan bacilli tu, TB bacilli tu, ataupun yang kita kata dalam kuman tu yang tersebar dalam udara. So orang lain boleh dijangkiti bila dia inhale benda tu, bila dia sedut. Leo? Boleh. That's why saya kata menyanyi, bersin semua tu sebab boleh tersebar melalui udara. Tendensi untuk menyebar tu lagi tinggi sebenarnya daripada jangkitan yang kita panggil droplet ataupun cecair. Okey, itu kat Sebab dia Johor tadi kan. airborne. Kalau Betul. sekarang ni yang dekat Selangor dah tinggi juga, Doktor? Betul. Dekat Selangor kes ada 10 tapi kluster banyak. Kluster ni bila kita nyatakan kluster ni bila ada 2 kes atau lebih yang ada epic link. Maksudnya dia ada satu indeks, ada lagi satu jangkitan dan kita panggil kluster. Dekat Selangor ada 4 kluster tapi 10 kes. Tak seramai yang Johor lah. Johor satu kluster sahaja tapi daripada satu indeks tu ramai yang dijangkiti setelah buat saringan besar-besaran. Saya rasa dekat Johor tu buat saringan dalam 900 orang. Ramai tu. Jadi bila kita buat saringan ni kita dapat detect siapa yang aktif terdapat daripada kluster tu. Sebenarnya kluster yang jadi tinggi daripada 2026 ni, ada yang kluster yang dibawa daripada tahun lepas yang tak tutup lagi. Maksudnya aktif kluster daripada tahun lepas sebanyak 35 kes. 35 kluster masuk ke dalam 2026, maksudnya yang belum tamat rawatan. Maksudnya rawatan yang berterusan ni, Doktor. Sebab saya tengok kalau dari segi rawatan ni dia makan berbulan juga. Betul. Untuk rawatan TB minimum 6 bulan. Itu yang kalau doktor yang diagnose TB kepada pesakit, kaunseling rawatan sangat-sangat penting. Kita memang spend masa dengan pesakit untuk menyatakan bahawasanya TB ni rawatan dia minimum 6 bulan. Dia boleh dilanjutkan 9 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah. Bergantung pada jenis TB yang saya kata organ mana yang terlibat tadi dan juga simptom dia. Kalau TB tu lebih advance ataupun lebih teruk, kita panggil disease burden dia tinggi, dan rawatan dia lebih panjang lah, lebih daripada 6 bulan lah. Yang penting pesakit kena tahu, walaupun mereka dah baik, sebab TB ni sifat dia adalah dia tak terus hilang ya. Kuman TB tu dia ambil masa untuk dia hapus dalam badan. Kalau pesakit rasa baik, diorang tak patut stop ubat TB. Itu paling penting sekali. Ubat TB ni ubat yang makan je lah, Doktor. Betul, ubat makan. Tetapi kat Malaysia ni kita ada program TB yang sangat bagus. Maksud kata kalau pesakit tu dah didiagnose dekat primary hospital ataupun klinik contohnya, kita akan ada subsequent follow up. Maksudnya kita akan bagi bila patient akan datang untuk rawatan seterusnya, rawatan kena ambil darah ke, kena check kahak ke dan sebagainya. Ada reminder dan juga kalau pesakit tak hadir, kita cari. Jangan lari. Jangan lari sebab memang program tu sangat terancang. 2 benda yang saya highlight dekat pesakit, rawatan mesti 6 bulan, dia adalah curable. Dia boleh dirawat. Maksudnya kalau makan ubat dengan betul, boleh dirawat. Dia bukan macam kanser ya. Ada kanser tak boleh dirawat. Tapi TB boleh dirawat tetapi boleh juga bawa kematian kalau tak rawat. Tu dia Doktor, risiko kematian tu kita nak tahu bagaimana, Doktor. Seteruk yang mana boleh membawa kepada kematian? Yang pertama sekali, kalau patient tak makan ubat lah. Pesakit tak makan ubat, memang TB tu boleh menular dalam badan tu sendiri dan menyebabkan kematian tu daripada kita panggil disease burden ya. Maksudnya kalau TB paru-paru dah sampai ke peringkat yang merosakkan keseluruhan paru-paru, yang menyebabkan batuk berdarah yang aktif ya, sampai boleh membawa kematian tu. Maksudnya satunya disebabkan TB tu sendiri, yang keduanya disebabkan jangkitan sekunder, terutamanya bila
TB paru-paru tadi. Bila paru-paru dah rosak disebabkan TB, dia senang dapat jangkitan sekunda daripada bakteria, daripada fungus. Itu yang menyebabkan pesakit boleh mendapat kematian. Dan terutamanya kalau TB tu menular dalam yang dalam konteks menyerang organ-organ bahaya lah, contohnya otak, itu yang menyebabkan kematian. Dan mungkin doktor, dari segi rumusan kita lah pada hari ini, dan saya yakin orang yang sekarang tengah dengarkan kita pun nampak benda ni sedang menular. Jadi pesanan doktor kepada mereka semua. Semenjak kita dapat kluster ni, saya rasa betul apa yang Menteri Kesihatan kita telah nyatakan, iaitu wake up call. So semua orang kena tahu TB masih ada. Sebab kadang-kadang kita dengar ada orang cakap, ada lagi TB. Sebab penyakit ni penyakit yang dah lama. In fact, kita punya BCG pun dah terlalu lama. Tetapi ramai lagi yang masih tidak aware, tidak cakna dan juga tidak tahu apa itu TB. Jadi ambil tahu dan juga ambil tahu orang sekeliling kita. Sekiranya orang sekeliling kita tu ada yang didiagnose oleh TB, kita tak salah untuk pergi untuk menerima rawatan ataupun pergi buat siasatan. Diri kita sendiri. Betul. And yang last but not least is TB curable. Ingat tu, TB masih boleh dirawat dan juga boleh mendapatkan penyembuhan. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia lah, sebab ini antara perkara yang mereka lakukan memang cukup baik lah, Muaz. Betul. Sebab Malaysia memang dah advance daripada tahun bila lagi, doktor kan? Ya. Mencegah kan. Dan doktor kata juga rawatan TB ni di hospital kerajaan adalah percuma. Jadi jangan takut untuk nak datang lah. Betul. Tak ada isu duit lah kat sini kan. Kalau ada duit boleh pergi swasta. Kita ada pilihan. Yang penting adalah keselamatan anda dan juga orang lain. Pak Nil, Haiza dan Muaz dah cool di Pagi on Point. Pak Nil, Haiza, Muaz, teman pagi. Cool FM.